Okay, dalam video kali ni kita nak belajar macam mana kita nak set up kita punya shipping rates. Macam mana rupa dia tu? Okay, saya tunjuk sekejap. So contohlah, katalah customer nak check out benda ni, tekan buy now. Okay, bila customer nak buat payment, contohlah dia masukkan alamat dia, postcode, duduk mana dan sebagainya. So automatic system Shopper ni akan calculate berapa ringgit customer kena bayar lah. So kat sini kita yang set bukan macam apa yang marketplace bagi ke apa tak. Yang ni kita yang set. So kita nak set mahal boleh, kita nak set murah boleh, kita nak set free boleh, kita nak set subsidi pun boleh, terpulang lah. Okay, so ini yang benda kita nak buat lah sekarang ni. So macam nak buat? Okay, klik pada dashboard masing-masing. Okay, and then klik pada bahagian settings. Turun bawah sikit, ada shipping, klik shipping. Okay, dekat sini dah ada lah. By default apa Shopper Go dia dah create kan lah. Setiap trial dia dah buat siap-siap supaya senang sikit you nak buat kan. So tak perlu nak buat satu-satu. Okay, so katalah kita nak set shipping by berat lah, by weight kan. Okay, so kat sini ada banyak lah, daripada 500 gram sampailah 5 kg, harga pun beza-beza. Kita tengok, edit jap. Klik pada weight base rate ni, dan you boleh edit lah. Okay, cuma sekarang ni sebenarnya harga dia 3 kg pun dah murah, betul tak? So kat sini you terpulang, you nak charge harga macam ni ataupun you nak ada macam flat rate saja. Okay, kalau tanya saya, sekarang ni shipping dah murah, so tak perlu buat harga macam ni lah. Tapi terpulang, ikut masing-masing. Cuma kita kena faham, customer ni bila dia check out ni, dia akan compare dengan orang lain, website lain, platform lain. Okay, so apa saya buat, saya akan delete je dulu semua. Delete ni, saya delete ni, saya delete ni, saya delete ni. Okay, yang ni saya tak delete, saya edit je. Katalah saya guna Ninja Van contoh. Okay, biasanya 2 hingga 3 hari bekerja lah. Alright, and then berat dia daripada 0.1 gram 1 kg sampailah 5 kg, harga dia saya nak flat je RM5. Okay, supaya saya nak encourage orang beli lagi banyak. Okay, tapi ni hanya untuk Malaysia lah. Alright, so bila saya buat macam ni, saya tekan je save. Okay, so what happen is, bila orang check out, nanti dia terus nampak satu item RM5, 2 item RM5, 3 item pun RM5. Okay, tu satu cara. Alright,